Hello dan assalamualaikum guys. Welcome back guys to my channel. Bersama saya lagi Akil Syarudin guys. Okay, so hari ini setelah beberapa bulan kita tidak ride guys, akhirnya ini adalah ride di dalam hutan, ride dan camping yang pertama. So kita dah sampai ke pos Kuala Mu guys. Korang boleh tengok dia punya air dia, air sungai dia. Apa pun kita akan flashback dulu. Kita akan tengok daripada awal perjalanan saya bersama kawan-kawan untuk datang dan pergi ke pos Kuala Mu, Perak guys. Okey, kita flashback dulu, kita undurkan balik masa ke belakang, kita tengok balik daripada awal guys. Guys, tengok guys, view cantik guys. Kita berhenti kejap sebabkan saya dah penat bawa motor. Selfie sekali kat depan, cepat kak. Boleh. Macam mana motor? Aduh, salah lah guys. Ada bunyi bersiul lah. Okey Anggal, kami mau jalan dulu Anggal. Jumpa lagi. Okey. Anggal. Ni Heineken ni. Ada wancur, minum terus. Heineken ni guys. Wan kata tak ada wancur. Minum terus. Auto pusing kepala. Ya Allah, teruknya jalan dia. Ini kalau nak naik balik ni, pisang ni weh. Off teruk. Ya Allah guys, memang berbukit habis guys. Tinggi tu, pacak mat. Saya pakai gear 1 pun berat weh, terasa. Alright guys, alhamdulillah. Kita dah sampai. Dah sampai. Mengajuk lah kalau tak ada. By the way guys, saya dah kecek-kecek dengan orang. Bang, saya dah booking sana tapi tak dapat, tiba-tiba dapat sini. 70 lah bang, 70. Okay guys, order ni selesai. Wah, cantik lah guys. Alright guys, so pagi ni kami dah sampai kat Minlon. Minlon ini adalah Serdang punya area kan, nak ke Plus. So kita dah selesai solat subuh apa semua dan insyaAllah kita akan mulakan perjalanan kita. Mungkin target saya adalah pergi ke KKB Kuala Kubu Baru untuk sarapan dulu, cek sarapan. Dan ya, jom kita mulakan perjalanan. Ustaz baca doa. Guys, baca doa dulu. Sabar dulu, pakai mic. Pegang. Doa. Jom kita baca doa dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya'i mursalin wa ala alihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, Tuhan kami, semoga kami selamat sampai ke destinasi dan selamat balik semula ke destinasi kami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, so selesai bacaan doa. By the way, hari ni kami berlima. Actually saya biasa solo ride kan, tapi hari ni diorang nak join sebab pergi ke Perak, lepas tu dia ada camping sekali, and then so kita pergi berlima. Kawan saya ni yang kalau korang pernah tengok video saya pergi Bukit Fraser, kawan saya ni dengan sana tu dah pernah join. Ini baru first time join ride saya dan juga yang depan tu lah. So hari ni kami berlima, 5 biji motor dan ya guys, insyaAllah selamat sampai. Jom kita teruskan perjalanan kita. Let's go. Bismillah. Alright guys, so kita mulakan perjalanan kita insyaAllah guys. Alright guys, so saya ingatkan saya nak duduk depan sebagai navigator kan untuk pegang map, tapi saya pas kepada kawan saya iaitu Lutfi. By the way, saya terlupa untuk memperkenalkan kawan-kawan saya. Kita introduce dulu. Okay guys, yang tadi tu kalau korang tengok yang pakai R15 tu, nama dia adalah Lutfi. Yang pakai skuter tu pula namanya Fatih. Yang sebelah Fatih tu pula namanya Wan. Yang seorang lagi pakai LC tu namanya Amri guys. So jom guys, target kita untuk sampai ke Kuala Kubu Baru sebelum 7.30. InsyaAllah Allah mudahkan. Mungkin kita akan bersarapan di KKB dan kemudian kita akan teruskan perjalanan kita melalui jalan dalam sepanjang. Ada kalau ikutkan boleh je lalu highway, tapi kami nak lalu jalan dalam untuk pergi ke Perak guys, Ipoh Perak. Alright, let's go. Bismillah. Saya harap korang enjoy dengan ride saya kali ni guys. Okay guys, so kita dah sampai dekat Kuala Kubu Baru. So sekarang ni saya tengah menuju untuk pergi ke sarapan, tempat yang pertama kita. Kita akan berhenti dekat warung 69.
So untuk sarapan kita akan berhenti dulu. Lepas tu kita nak recharge balik, nak refill balik isi minyak balik, and then kita akan teruskan lagi perjalanan kita guys. Panjang guys perjalanan. Sebab apa? Sebab kita lalu jalan dalam. So memang lambat lah. Kita santai-santai saja hari ni guys. Boleh parking tak? Parking kat mana? Depan boleh? Depan lah. Boleh tak kan? Tak payahlah pergi sini lah. Jauh nanti nak. Depan. Depan, parking depan. Jom kita sarapan dulu. Okey bang. Dah makan bang? Ada kosong. Cop meja. Steady Masih steady Load okey? Masih okey? Aku punya bontot dah sakit lah. Seat aku custom. Motor ni punya seat tak sedap. Lek lu baru 100 kilo. Ada 200 setengah lagi. Saya member ni lah yang baru-baru Okey teh? Pungkok sakit. Boleh gabung meja ke? Boleh lah kan? Meja ni lah bawa sini. Kak boleh gabung meja? Boleh Okay guys, so kita dah sampai ke warung 69. So, ni lah kedai dia. Apa Lut? Nombor meja. Alamak. Nombor meja. Tak ingat lah. So, dia punya notes dia, order minuman dah bungkus dia cashier. Lauk dia nasi lemak. Biasa lah guys. Lepas tu ada minuman. Tu animal. Tu lah dia. Rendang daging, rendang kerang, ayam berempah, telur mata. Okay, jom. Order makan. Kita orderkan sekali ke apa? Saya nak nasi lemak boleh 2? Nasi lemak ayam berempah. Buat 2. Ni nasi lemak juga ke? Nasi putih ada? Nasi putih ada? Tak ada, nasi lemak. Nasi lemak? 3. Lemak. Soalan ni? Biar ada order lain. Nasi lemak 5 lah. Nasi lemak 5. Lauk dia best juga. Ada ayam berempah, ayam berendang, sotong, kerang. Ambil je apa nak. Sebab harga dia murah. Semua ayam berempah ke? Telur. Bagi saya telur mata, ayam berempah isi boleh Telur mata, ayam berempah, ada isi. Saya telur mata bagian tak. Yang tu boleh. Saya nak bergedel. Bergedel berapa ringgit? Satu? RM1. Bagi saya 2 lah. Bergedel 2. Lepas tu saya nak kerang. Sambal kerang Sambal kerang. Ikan bilis tu rangup ke? Rangup. Saya nak ikan bilis juga. Kalau tak ada yang pinggan lain boleh? Tak muat Boleh tak? Agak letak je. Nanti makan tak susah. Tak susah insya-Allah. Boleh. Sedap tengok. Memang sur. Dia buat lah. Tapi tak ada orang tengok lah Lut. Ada 5 orang Lut. Meriah nasi lemak saya. Air nanti hantar ke macam mana? Air hantar. Okey. Nombor berapa teh? Meja? Kau nak air apa? Aku teh tarik. Teh tarik. Nombor meja 24. Air? Air bagi saya Nescafe Ice. Ini semua kira sekali. Nescafe Ice. Lepas tu tadi apa? Teh tarik. Teh tarik 1. Kira nasi dululah. Ada 5 kan? Satu lagi tu kan? Telur mata ayam. Air? 3 telur. 3 telur mata. Betul 5. Air? Air bagi saya Nescafe Ice. Teh tarik. Lepas tu ais kosong 1. Ais kosong mangkuk 2. Ais kosong mangkuk 2. 3 lah kak. 3. Saya punya bagi teh ais lah. RM60.50. RM60.50. Okey, 60 setengah Okey. Saya salah nasi. Nasi orang. Puas hati tengok lauk tu. Dekat sini ada mihun, ada nasi lemak. Tapi main dia nasi lemak Okey, jom makan. Alright guys, so lauk saya hari ni kita ada ikan bilis, nasi lemak Dia main dia dekat sini guys, nasi lemak. So ada ikan bilis, saya ambil bergedel, ada kerang dengan ayam berempah. Ayam berempah semua sama, ambil ayam berempah. So insya-Allah sedap, kita try guys. Main bola ke?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Wan. Kita British style Wan. Kita kena pakai sudu garfu. Bukan beli dia sedap. Nak rasa? Nah, jom. Selesai kita makan dekat warung 69 guys. Nasi lemak dia sedap tapi bergedel dia kurang lah. Ni guys, warung 69. Warung 69 sarapan pagi. Ambil gambar. Kak, ambilkan gambar boleh? Bagi telefon. Aku rasa kita kena buat stiker lah. Aku nak buat stiker. Satu. Mantap kak. Satu lagi. Selfie sekali akak depan. Cepat kak. Boleh. Macam tu. Akak selfie. Pusing ada. Baiklah kak. Steady. Okay. Terima kasih kak. Alright guys, so kita dah selesai makan dekat warung 69 Kuala Kubu Baru. Sekarang ni kita akan meneruskan perjalanan kita pergi ke Ipoh Perak. Kita akan masuk ke Perak dan kemudian kita akan lalu Ipoh dan juga kita akan pergi ke Sungai Siput pula guys. Yang penting sekarang ni tujuan kita nak masuk Perak, kita lalu Ipoh dan sepanjang perjalanan kita ni akan lalu jalan dalam lah. Alright guys, jom, let's go. Alright guys, so saya akan berhenti dulu. Saya dengan kawan-kawan akan berhenti dekat Petronas. Mana nama dia? Sekejap. Petronas Berang guys. So kita akan berhenti, kita akan isi minyak dulu dan kemudian kita akan teruskan perjalanan kita ke Ipoh Perak geng. Alright. Wan. Boleh laju? Boleh. Laju tak ada bunyi pun. Enjin tak knocking okey lah. Baru ke? Baru tadi. Dekat traffic light tadi tu. Banding dengan motor lu. Cuba banding dengan motor lu. Motor lu banyak bunyi. Cuba motor kau on. Enjin kita sama je Lut. Nak ada tak ada? Tak ada. Nasib lah. Janji sampai dah. Bunyi kanan, kiri tak ada. Aku rasa bunyi belah kiri tau. Needle bearing. Kenapa needle bearing? Aku pakai Cooper. Bukan ini bearing, kena rasa lah. Lah, kuat siap aku. Bunyi apa sih? Bunyi siul kan? Macam mana motor? Aduh, salah lah guys. Ada bunyi bersiul lah. Apa? Kita pergi membuang dulu. Aduh, macam-macam masalah. Okay guys, so bateri kamera saya habis. So saya pakai telefon sahaja. Kita pergi Speedmart. Kita nak cari barang sejuk beku. Kalau kata tak ada dekat sini, kita pergi ke pasar raya apa? Market tu lah. Sebab malas lah nak masuk sana. Macam besar kan. Dekat sini barang sejuk beku dia tak banyak lah. Alah, rugi lah. Lut tak banyak lah Lut. Ayam ni. Tak, air botol hijau boleh? Kenapa botol biru? Boleh, botol hijau sedap juga. Tak siang je tu. Tak apa, tak siang ada pisauan. Bawah yang kuning tu. Boleh tak? Ambil lah 4, 5. Ada. Ya. Tu, fried tempura tu sedap. Ya, bawah-bawah hijau. Chicken nugget apa beza? Ni memanjang. Ni bentuk nugget. Ambil, cuba. Ambil BBQ lah. Apa. Okay guys, kita check Maggi pula. Vlog hari ni guys huru-hara guys. Saya cakap dengan korang, ride dan vlog hari ni sangat huru-hara. So sekarang ni kita nak check Maggi pula. Maggi kari ya, Maggi kari boleh. Lepas tu kita ambil Maggi goreng. Lepas tu apa lagi? Lut, kau bayar dulu. Nanti aku claim kat aku. Duit aku semua kat motor. Padahal motor depan tu je kan. Lepas tu nak makan kosong je ke Lut? Tak nak buat kari ke? Masak kari ke? Ni santan ada ni. Kan? Malam nak masak? Makan malam Lut, rugi Lut. Kau selalu. Apa? Pinggan mangkok nak apa? Pinggan mangkok. Jom kita cek pinggan mangkok. Hura-hara. Mana pula pinggan? Pinggan tak jumpa. Allah. Telur nak? Nak buat telur Ambil yang atas 6 biji. Atas. Air 4. Pinggan dah.
Huru hara mat. Ha? Latak. Bukan ni. Air sachet nak? Ha? Sachet. Saja. Milo ke, Nescafe ke? Saja. Ni? Heineken ni? Tak ada hancur, minum terus. Heineken ni guys. Wan kata tak boleh hancur. Minum terus. Auto pusing kepala. Okay guys, so saya dengan kawan-kawan nak set up benda lah ni, makanan-makanan ni. Sekejap Kau ada kain tak? Kain. Ni panas. Ni panas ni, kau tengok, kau pegang tahu panas. Confirm cair. Sekejap je dia cair. Sekejap Berkicap mat. Panas boh. Tak, sekali dengan tu lah. Nugget. Okey je. Nak sulam ni? Dalam beg aku. Kita kena tutup ayam ni supaya dia tahan lama. Ngam. Berat sia beg. Air batu, tak ada. Air batu. Air batu tu. Kalau nak beli boleh, tak beli pun tak apa. Ambil kat Am. Air besar. Ni owner. Ownernya kecil je. Makan minyak kuat sikit lah. Apa? Ini ya, Biasa saja. biasa. Macam bawa motor biasa. Cuma tangki dia besar. Tadi kami daripada Putrajaya kan. Dari Dulu tara latu banyak. Tara jalan latu dia minyak kurang makan lah. Betul. Kalau tu biasa slow jalan. Dia terlapar. dia biasa saja minyak. Kalau bawa laju dia makan minyak lah. Kami daripada Putrajaya sampai sini baru isi minyak sekali. Angkat punya kedai mana? Jaga kedai? Angkat sebelah ah? Wah, belum kita kerja lah. Oh. Cuti 3 hari ya, holiday ya. Pergi kamera pun susah, pergi kantin pun susah, pergi mana pun susah. Penuh semua Uncle. Semua penuh. Jam ah. Itu hari kamera sana TV cak tunjuk tablet turun jalan slow ini macam. Cameron setiap minggu jam. Ya mau. Setiap ujung minggu mesti jam. Penat oh. Kamera pun susah. Uncle tak ada cuti? Pergi jalan-jalan? Aku pakai saya pergi. Holiday pergi makan angin jalan makan. Tak ada makan angin ah. Duduk sini saja. Duduk sini lagi bayar. Tiap tahun pun dengar dia orang cakap pergi mana turun balik hari raya. Cakap berapa jam? 12 jam. KL sampai sini 12 jam tu tengok. Banyak penat oh. Okey Uncle, kami mau jalan dulu Uncle. Jumpa lagi. Okey. Uncle. Allahu Akbar. Okay guys, so kita akan teruskan perjalanan. Kita akan menuju ke Pos Kuala Mu. Target kita adalah chalet Bersah Pos Kuala Mu guys. Jom. Load telefon. Aku set GPS jap telefon. Okay guys, so jarak daripada sini 1 jam 27 minit. Sejauh 62 km. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita perjalanan. Alright guys, so total perjalanan kami daripada Putrajaya ataupun boleh dikatakan daripada Milon pagi tadi lah kan. Kita orang start daripada pukul 5. Berkumpul dekat Milon sekitar pukul 5.30, 5.40 macam tu. Lepas tu solat subuh apa semua. Pukul 6 baru gerak dan sekarang jam pukul 1.07 guys. Kami baru sampai di sini, di Sungai Siput. Dan sekarang ni sedang menuju masuk dalam kawasan-kawasan hutan, kawasan-kawasan pedalaman. So insyaAllah harap-harap semuanya berjalan lancar, selamat semuanya. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 7 jam, agak lama. Sebab apa? Sebab kami lalu jalan dalam, nak tengok kawasan-kawasan kampung, kawasan-kawasan pekan. Kalau lalu highway, nampak highway sahaja, so bosan lah guys. So kita bila lalu jalan dalam baru kita nampak, oh ada kampung ni, ada kampung tu, jumpa pekan ni, jumpa pekan tu. Pengalaman yang baru, sangat seronok. So sekarang ni guys, jom kita menuju ke Bersah Chalet Pos Kuala Mu, Perak guys. Let's go! Alright guys, so kita dah sampai dekat Lintang. Saya pun tak tahu Lintang kat mana. So balik polis Lintang, Sungai Siput. Oh okey. Jadi saya akan berhenti sekejap. Kawan-kawan saya hilang kat belakang. Mungkin saya laju sangat, tapi tak adalah laju pun. Kita santai-santai je. Tapi kawan-kawan saya kat belakang tertinggal guys. By the way guys, untuk ride kali ni mungkin huru-hara sekali lagi disebabkan motor saya buat masalah, buat PL. Wallahualam lah, saya pun tak tahulah. Saya dah penat lah dengan motor ni. Dah servis lah. Sebelum ni korang boleh tengok saya servis macam-macam. Tiba-tiba dia rosak belah magnet pula kan. Saya rasa magnet yang rosak sebelah kiri enjin ni. Sebab apa? Sebab motor saya bateri tak recharge lah. Disebabkan bateri tak recharge, saya akan tukar bateri setiap 1 jam ataupun 1 jam 30 minit. Tukar bateri dengan motor LC saya yang satu lagi tu. Lepas tu sejam setengah lagi tukar balik. Tukar-tukar macam tu. Sebab apa?
Sebab motor LC tu dia punya bateri, dia punya magnet tu boleh charge bateri kita lah. Sementara itu saya punya motor, dia punya magnet dia problem. Bunyi bersiul lah kan. Tak tahulah geng, saya dah frust jugalah kan. Apa pun insyaAllah perjalanan kita insyaAllah selamat sampai guys. Tak ada apa-apa walaupun ada ujian dan rintangan. So far so good, motor saya masih boleh berjalan, masih boleh bawa laju. So kira okey lah tu kan. Kita ada 1 jam 10 minit lagi guys untuk kita sampai ke chalet Bersah. Saya dah booking dah saya punya chalet apa semua, insyaAllah lah. Kita akan duduk di rumah orang asli guys. Ada punya kawasan dia punya chalet. Dia bukanlah chalet yang macam biasa kita pergi, tapi chalet kali ni memang nampak macam orang asli lah kan. So kita nak pergi ke sana guys. 1 jam 10 minit lagi guys. Weh, ini memang kawasan kampung betul lah guys. Memang dah ada lautan dah ni. Kiri kanan saya sekarang adalah sawit. Lepas tu ada dia bersulam-sulam sikit dengan pokok pisang. Kalau malam-malam ni saya rasa agak seram juga jalan ni. Malam saya rasa memang gelap ni guys. Totally gelap jalan ni. So tak recommend kalau nak datang waktu malam ke apa ke kan. Nak ride ataupun nak drive waktu malam. Better datang waktu siang lah macam ni tengah hari guys. Okay guys, so kalau ikutkan signboard ni, simpang pos Pewa. Lepas tu apa lagi ni Pos Kuala Lumpur 38 kilo lagi guys. Walaupun 38 kilometer guys, kalau ikut masa yang Google Map bagi 1 jam geng, agak lama lah. Alright guys, so kita baru lepas ni apa benda nama dia, Pos Perwas. Jauh lagi geng. Pos Kuala Lumpur 28 kilo lagi. Saya rasa dah lebih 10 minit, 15 minit. Saya rasa dah lebih lah. Tak sampai-sampai lagi ni, jauhnya. Kalau ikutkan 30 kilo tu dekat je guys. Tapi itulah, lokasi dia ni agak jauh lah. Memang betul dalam geng kita nak pergi. Kalau jalan ni geng, kawasan kampung, Pos Kuala Lumpur tu adalah yang paling hujung sekali. So, jalan nak masuk dia ni agak teruk. Bila dah sampai tengah-tengah ni, dia ada kawasan yang okey, ada kawasan yang mendap. Jalan kan, jalan tu dia mendap, berlubang-lubang. So, kena hati-hati sikit lah. Aku penat. Penat dia main ni. Parking tepi lah. Letih lah. Letih gila badan. Allahu Akbar. Gila lah. Patut dah koyak lah. 8 jam. Tengok muka pun tahu lah. Malam aku balik 2 jam ni. Nak kata boleh lah. Ada lagu, ada ni. Ini sampai sini, line pun dah tak ada ni. Fatih mesti menyesal. Salah aku ikut hari ni. Guys, tengok guys, view cantik guys. Kita berhenti kejap. Sebabkan saya dah penat bawa motor. Tadi dah berhenti dah kan kat Swimat tu kan. Tapi ni dah masuk dalam kawasan ni 1.5 jam panjang dia. Dah sejam. Sejam perjalanan. Tapi macam tak berpenghujung dia punya jalan. So kita berhenti sekejap lah. Saya pun berletih lah, penat guys. Ni diorang tengah ambil gambar apa semua tu. Kita tunggulah sekejap. Rehat, take 5 dulu. Motor pun panas mat. Gila lah. Lagi 1/2 jam. Kalau dah terberhenti ni 40 minit kot. Lawa geng dia punya view. Macam lukisan mat. Oh cantik weh. Asal kat Malaysia ada macam ni. Saya baru tahu dekat Malaysia ada tempat macam ni tau. Cantik tau. Lawa gila. Alright guys, so kita dah sampai Pos Kuala Lumpur Posium. Belum sampai lagi, jauh lagi ni. Tapi dah nampak lah kita punya signboard. Sabut kanan ke kiri? Kanan guys, kanan. Pos Kuala Lumpur, Posium sebelah kiri, okey. Next time boleh datang Posium. Pos Kuala Lumpur pun dah petak ni, nak pergi Posium pula. Allahu Akbar. Kena pindah rumah lah duduk Perak. Kalau pindah rumah duduk Perak, boleh lah kita explore tempat-tempat macam ni. Kalau daripada pagi kan. Penat gila tu. Tapi best lah. Penat pun, ride ni kita enjoy kan. Syok lah, layan je kan. Jalan dia. Takutnya jalan dia. Berbukit geng jalan dia. Baru start berbukit lah. Ya Allah, tingginya. Ui, teruk weh jalan dia weh. Motor saya dah bau hangit dah ni. Ya Allah guys,
Memang berbukit habis guys. Tinggi tu, pacak mat. Saya pakai gear 1 pun berat weh, terasa. Macam mana motor tu boleh laju? Semput motor. Allah. Kawan-kawan saya dah potong dulu lah. By the way, motor saya memang loaded. Penuh dengan barang-barang. Bag pun berat. Owner berat, bag berat. Motor pun auto jadi berat lah. Okay. Oh, lubang. Dah naik bukit tadi lebih kurang 3 minit ada. 3-4 minit. Sekarang menurun pula guys. Ui, boleh tahan lah. Dekat sini dah rasa nyaman guys. Sejuk. Tak adalah sejuk. Tapi dia nyaman lah. Nyaman hutan kan. Korang faham kan nyaman hutan macam mana kan? So sekarang dah macam tu lah. Nyaman je suasana dia. Geng, teruk geng jalan dia. Saya boleh kata jalan ke sini. Kalau kata 60 kilo nak masuk, 20 km jalan dia teruk lah. Tapi dia bukanlah sepanjang jalan tu teruk. Dia macam tadi tu je, lubang-lubang sikit-sikit. Tapi teruk lah, jangan laju-laju lah, bahaya lah. Kita kena slow-slow layan je kan. Kalau laju sangat takut tak sempat break kan jatuh pula kan. So itulah kena hati-hati. Daripada sini boleh nampak guys view. Nampak tak guys daripada kamera? Lawa weh. Lawa ya. Cantik gila. Uyo. Jalan-jalan. Belum. Aduh. Sibuk nak tengok view lah. Nampak dah tak fokus jalan. Kalau semak samun tepi-tepi ni geng, kita apa? Orang sini tebas ke kan? Cantik lah. Ya Allah, teruknya jalan dia. Ini kalau nak naik balik ni, pisang ni weh. Off-road teruk. Perlahan-lahan lah. Boleh tahan guys. Ini kalau nak naik balik ni, jalan pasir. Hati-hati. Nah, nak terjatuh pula kawan. Dia punya tayar slip. Guys, kalau ikutkan tiang ni, Kuala Mu lagi 4 km geng. 4 km terlalu azab untuk saya dah. Saya dah penat dah ni. Cantiknya view belah kanan ni. Lawa. Sikit lagi guys, 4 km guys untuk kita sampai. Ya Allah, kau mudahkanlah. Nice view lah weh. Berhenti je ambil gambar. Bukan selalu kan. Kita ambil gambar dulu guys. Lawa lah gang. View gunung, view alam. Macam ni Semat, lawa. Ini ngam-ngam duduk tengah-tengah. Kiri kanan ada pokok. Nampak? Itu gunung apa Mat? Gunung apa? Nampak lawa tu. Cantik tu. Patah undur sikit motor. Wan Ejas Wan. Kawan dah koyak muka dia. Nak join kan, nak ride kan. Inilah dia, nama dia ride. Oh betul kan. Ini belum masuk Thailand lagi. Okay guys, jom sikit lagi guys. 3 km lagi gang. 3 km. Korang nampak tak tembok ni? Kuala Mu 3 tu bersama dengan 3 km guys. Sikit lagi gang. Kawan saya dah koyak penat weh naik motor. Saya pun koyak juga. Tapi disebabkan saya dah biasa bawa motor lama-lama, so dia okey lah. Kalau korang follow saya punya channel, korang boleh tahu yang saya merupakan seorang rider Grab. So dah biasa dah atas motor ni lama-lama. Tapi kawan saya tu dia tak biasa atas motor lama-lama. Dah dia nak join, so dia kena tahan lah guys. Semoga selamat sampai guys. 3 km sahaja lagi. Ya Allah, kau mudahkanlah. 2 km lagi geng. 2 kilo. Sekali lagi kita jumpa tembok 1 kilo tu. Dah nak sampai lah tu geng. Sikit lagi weh. Koyak, saya pun koyak dah ni. Alright guys, Alhamdulillah. Kita dah sampai. Dah sampai. Mana kau pergi laju sangat orang ambil gambar tadi? View gunung dia. Aduh. Mana chalet besar ni Tak tahu. Sekejap aku tengok nama dia. Kita dah sampai geng. Aduh, mandi sungai syoknya. Macam mana nak dia punya checkpoint dia? Apa dia punya counter depan dia? Counter ni ke? Ni geng. Dalam ni guys. So kita nak kena naik atas.
Bang, saya ada booking atas nama Akil. Akil. Ada 31 hari bulan sampai 1 hari bulan. Akil Syahrudin. Bersah kan di sini kan? Bersah. Akil Syahrudin, AQIL SHARUDIN. Tak ada. Alamak. Berapa sili? Chalet untuk 3 orang. Ada kosong. Jangan kata tak ada kosong, jauh ni. Iyalah. Koyak. Muhammad Akil Syahrudin nama saya. Akil Sarudin. Alamak. Alah. Ni saya ada mesej Bila mesej? minggu lepas. Minggu lepas. Lepas tu semalam saya mesej tak ada reply. Aduh. Dah bayar kan? Belum. Belum. Dia kata bayar cash. Ya. Jangan cakap tak ada bang. Aduh mak. Jujur lah, penuh Dia penuh tak ada. Adalah kosong yang sebelah ni, tepi sebelah ni lah. Sebelah ni yang mana? Yang tu dia sebelah kereta tu yang sebelah ni. Belah jalan sini? Sebelah jalan ni. Oh. Ada lah. Yang belah sungai tak ada? Yang sungai mungkin tak ada lah. Tapi kita dah booking kan. Aduh. Kalau chalet belakang lagi, ada 4 lagi kan belakang kan? Ada. Abang boleh contact ke tanya kalau ada kosong yang belah sungai? Kalau dapat bilik yang besar sekali pun boleh. Ada tak ada? Dia tak besar ni, semua besar ni. Dia 3, 4, 5 kan? Sini Kalau 3 orang je lah. 3 orang. Kami berlima boleh kot. Boleh je kan? Tak kisahlah bilik besar ke kecil, yang penting boleh tidur. Jangan tak boleh tidur. Jauh bang. Dia punya jalan ni Allah azab. Tak ada tulis Aduh bang. Kecewanya bang, jauh bang. Yalah, saya pun tahu. Abang belanja saya kemah lah bang. Buat satu lagi pondok untuk saya. Aduh hai. Tapi ada lah, kalau nak belakangnya ada lah. Yang belah situ. Kecil ke ada tilam? Semua tilam. Semua ada tilam. Tapi dia tak tepi sungai lah. Yalah. Kalau dapat tepi sungai cantik lagi kan. Jauh bang, saya daripada Putrajaya. Ya. Pukul 5 pagi dah jalan. Lalu jalan dalam. Daripada Putrajaya, lalu jalan dalam. Kuala Kubur Baru. Mengajuk lah kalau tak ada. Mengajuk lah. Aduh hai. Saya buat video ni untuk YouTube saya bang. Nampak? Habis lah bang. Abang duduk rehat dulu lah, nanti saya nak tanya dengan lu. Rehat dah. Jangan hari-hari tiba-tiba dah pukul 7 petang. Kejap je. Sampai pukul 3.30 lah abang pagi ni kan. Sebab kami dah penat nak tidur sikit. Abang Duduk mana? Ni dewan ni. Boleh. Rehat kejap. Alright. Abang confirm kan betul-betul bang? Kalau tak dapat yang tepi sungai, saya ambil jalan yang itu okey juga. Tapi nak dapatkan sungai dulu lah. Yalah. Adjustkan dulu tepi sungai. Abang duduk dulu, saya nak adjust macam mana. Saya risau lah tengok abang. Saya pun risau juga. Jauh bang daripada jalan utama nak masuk ke sini. Sejam setengah juga. Habis tu nak isi minyak semua macam mana korang? Isi minyak tu ada orang jual sini. Ada orang jual. Kalau tu orang spare kat rumah tu. Faham? Kalau dan tu orang keluar sana berisi. Kami tadi lepak-lepak makan tadi dekat yang pekan utama tu yang ada Caltex ujung depan sana tu. Lah tu. Wah, itu last kan? Sesi minyak. Itu lah. Lepas tu dah masuk kampung ni ada mesin minyak kampung itu. Itu pun jauh juga tu kata. Habis tu korang beli mesin minyak kat sana lah. Dekat yang orang asli punya tempat tu. Kat Caltex sana. Bawa sini lah. Bawa sini, jual sini. Faham? Sekarang tu kalau dah penuh sini, isi sana. Kejap lah. Tak apalah, abang rehat dulu lah. Dah letih rehat dulu, nanti saya adjust macam mana. Abang ni sengih. Risau aku ni. Aduh. Abang rehat dulu, duduk situ. Boleh. Confirm. Abang confirm kan, nanti panggil saya lah. Okey. Macam mana Wan? Nak duduk mana? Sini kita punya paling besar. Dewan solat. So guys, itulah dia. Saya dah booking sebenarnya dengan chalet Bersah ni seminggu setengah awal. Dan dia kata ada kosong. Bila dah sampai, tiba-tiba kata tak ada kosong. Petak kepala. Benda yang saya paling takut berlaku juga akhirnya. Allahu Akbar. 8 jam, 9 jam ride. Tiba-tiba dia kata penuh. So sekarang ni abang tu tengah adjustkan mana-mana tempat. Ataupun atas ada lagi 4 chalet. Orang kampung juga, orang asli punya juga. So kita tunggulah apa dia punya keputusan kan. Kalau kata ada kosong, kita naik atas. Kalau tak ada, kita... Dia sebenarnya ada satu. Dekat sana tu ada satu guys. Yang belah tepi ni sekali ni.
Tapi masalahnya kita booking tepi sungai, nak dapatkan view sungai, anak sungai ni kan. Tapi bila tak ada tu, aduh. Guys. Aiskrim. Kau nak beli tak Wan? Belilah. Woi, you jual aiskrim apa? Ada tinggal sikit saja, bos. Tinggal sikit. Ha. Kalau tinggal sikit you bagilah, free lah. Satu jenis saja ada. Beli. Beli 3 percuma 1 lah. Ini kacang ada. Laici dengan kacang. Kacang ada. Bagi saya laici lah. Laici nak berapa? Tinggal apa? Tinggalin saja. Laici ada banyak. Laici. Nak laici? Aiskrim kon ada? Kon sudah habis. Ambil lah laici. You duduk mana, Bai? Cemor. Lepas tu ulang alik lah. Oh yo. Sekejap tunggu kawan. Dia nak order juga. Ni ada juga ni customer. Oh, dah bayar? Bagus lah. Kau nak ambil duit? Okey bang. Okey. Sama. Bagilah free 1. Nah. Aiskrim ni kau beli 50 sen je kan? Mana ada 50 sen? Sayang. Kalau 50 sen banyak saya sudah cepat-cepat. Ayo, Ya sama. Bagus juga Pakistan ni. Makan aiskrim guys. Sedap pula laici dia. Ni saya dapat free. Kita rasa bak ni macam merah guys. Tapi aiskrim ni dah patah. Boleh lah. Barang free kan. Nak komplain tak boleh. Guys. Tak apa. So kita dah try untuk adjustkan juga sebelah sini tapi tak dapat. Abang tu kata dia boleh bagi sini dulu. Tetapi if let's say petang nanti kalau kata ada yang cancel booking ke, ada yang balik awal ke, nanti dia akan bagi tahu kita inform untuk pindah ke yang tepi sungai ni lah. Saya nak tepi sungai. Sebab apa nak tepi sungai? Sebab saya nak buat video. Tiba-tiba dia, benda yang paling saya takuti lah. Benda ni berlaku lah. Kan? So, itulah. Tak apa. Kita pun dah barai, dah penat. Saya nak masak sikit. Lepas tu, kita makan. Mandi sungai ke apa ke kan. Kita just enjoy saja. Benda-benda yang unpredictable ni kita tak boleh nak ni kan. So, happy-happy saja. Seronok-seronok saja hari ni. Okay, jom. By the way guys, saya dah kecek-kecek dengan orang. Bang, saya dah booking sana tapi tak dapat. Tiba-tiba dapat sini. 70 lah bang, 70. Harga share leader satu malam RM80. Dapatlah diskaun RM10 guys. Patutnya saya tadi minta 50 ke 60 ke kan. Silap juga minta 70. Patut minta kurang lagi tadi. Apapun, kita enjoy saja. Kan, benda-benda yang unpredictable ni. Alright guys, so saya dah selesai masak kat belakang ni. Tadi apa semua kami dah makan kan. Kawan-kawan saya semua dah makan. Nasi, lepas tu sardin. Lepas tu tiba-tiba ada ayam busuk pula. So ayam tu dah buang. Kita makan nasi, sardin, nugget. Ada video nanti saya tunjuk kat korang. Saya rekod pakai telefon kawan. Hello, Assalamualaikum. Ayam ni dah busuk. Ni saya beli kat Speedmart. Ayam ni dah busuk tau. Aish, tengok lah, dah pecah isi dia. Paket ni saya tak tahulah halal ke tak halal ke. Sumpah bau bangkai lah. Ya Allah, Akbar. Patutlah lalat banyak. So nanti kita pulang balik kat Speedmart. Saya beli 3. Receipt pun ada. Nanti kita tunjuk. Okay, so ni buang loh dawan. Lepas tu ayam tu kita beli kat Speedmart kan. Melekat saya bau dia pun memang bau bangkai. Saya cakap korang, ayam tu memang busuk. Dan ayam tu Dan ayam tu saya dah campak kat belakang tu. Korang tengok kat belakang semak ni lah. Kalau kata ada anjing ke apa kan, dia makan lah. Hingga ayam ni kau tengok. Sekejap je lalat hinggap. Kenapa lalat hinggap? Sebab ayam tu memang dah busuk. Compare dengan daging yang lain. Tapi disebabkan keselamatan dan juga hygiene makanan, saya buang je semua. Ada 3 pack tadi, buang je semua. Dan bukti-bukti video tadi tu, saya akan tunjuk dekat Speedmart. Besok kita turun, kita akan pergi singgah balik Speedmart untuk minta refund. Lepas tu, ya, kalau tak dapat refund, viral lah. Apa lagi? Itulah guys. So sekarang ni tengah masak. Kita tengah masak nasi bawah tu. Dan juga ada masak nugget lah. Tengoklah nanti macam mana. Sekarang ni jam dah pukul 6. Kami semua nak pergi mandi sungai. Dekat sana. Jom kita pergi mandi sungai. Teh, jom teh. Jom. Oh iya doh, nampak macam dalam doh. Aku rasa dalam Wan. Kau tenggelam ni Wan, confirm.
Bismillah guys, jam dah pukul 6. So kita main sungai ni malam-malam lah. Bismillah, bismillah Wan. Wan, cepat Wan, cepat Wan. Wan, cepat Wan. Sejuk. Bismillah. Ui, sejuk Wan. Oh, sejuk geng. Lama tak main sungai guys. Jom kita masuk sungai. Sejuk geng. Oh, saya tak expect sungai sejuk. Dari sungai ni dalam Wan. Sejuk. Kapal aku. Hitam tu tengah-tengah tu, dalam tu. Saya dah sampai kat sini guys. Dekat area pinggang. Ui, dalam weh. Takut aku lah. Aku takut awan. Dalam sangat tu. Kenapa dalam sangat Mat? Korang nampak tak guys, cerita hitam tu kan? Dalam tu macam bahaya je. Saya baru sampai kat situ, dia dah paras pinggang kat bahagian perut. Kat bahagian perut saya. Ni basah kat sini. Sungai dia ni guys berpasir. So bila berpasir dia tak sakit kaki lah kan. Kalau tak batu-batu guys. Dalam geng. Sumpah dalam guys. Dah paras. Sejuk. Dia punya ni sumpah sejuk. Air dia. Saya punya badan pun tak boleh adapt lagi. Dia kena basahkan sikit kan guys kan. Lain macam mat sejuk. Oi, menggigil. Air ni daripada kamera ni ke? Sejuk tu? Dia tolak aku tu. Dalam tak? Dalam tu. Ini aku dah paras saya punya area dada. Bismillah. Sejuk guys. Sumpah sejuk. Air sangat dalam lah. Best juga tu pos Kuala Lumpur ni. Chalet Besra. Saya nak try pergi sana geng. Kita tengok bismillah. Dalam je kan? Tak, dekat situ tapi dah berat. Boleh lemas tu kan dalam dia. Tapi jangan risaulah insyaAllah. Sebab apa? Sebab arus dia deras. Bila arus deras, dia tolak lah kita balik kan. Tapi still bahaya lah. Sebab Memang tak kepala saya guys. Bahaya tu. Kalau budak-budak ke boleh lemas lah. Tu je lah saya boleh kata. Wan, start daripada tepi ni Wan. Baring. Angkat je. Sini Wan. Angkat je Wan. Guys, ni kami dah tua tau. Dah tua main sungai macam budak-budak. So tu lah. Macam syok pula kan. Lama tak main di sungai kan. Dan sungai ni pun dalam. Sejuk. Sangat sejuk. Okay guys, so sekarang dah malam. Tadi kita dah pergi main air terjun. Kita dah mandi sungai apa semua. So sekarang ni saya dengan saya punya assistant Amri, kita orang tengah buat Maggi. Nak siapkan Maggi ni ada dalam lagi 4 bungkus. 1, 2, 3, 4. So yang kat dalam ni ada 3. Sebab apa? Sebab sekarang ni nak hujan guys. Dia dah start bunyi guruh apa semua kan. Lepas tu ada update terbaru guys. Apa benda tu? Okay. Tadi saya dapat info daripada abang chalet besar tadi tu, yang kita nego tengah hari tadi tu. Daripada pondok yang ini guys, pondok yang kat sini, kita dapat pindah pondok yang dekat sana. Jom kita jalan. Alhamdulillah guys, abang
tapi mungkin tak ramai ke apa ke kan. Lepas tu dia cancel satu lah. So kita dapat pindah. Ye. Tepi sungai. Jom kita alihkan barang guys, alihkan motor apa semua. Oh nampak? Dah menyala-nyala langit tu geng. Kita dapat pindah chalet yang dekat sini guys. Chalet ni betul-betul tepi sungai. Memang cantik guys. Suasana malam kan kita boleh tengok kan. Memang cantik guys. Korang nampak tak? Sungai. Lepas tu chalet sebelah sana, view sebelah sana. Memang lawa lah guys. So alhamdulillah dapat bodek abang apa? Orang yang ke reception tu untuk kita minta tukar. So saya tengah masak Maggi, lepas tu kita alihkan barang apa semua. And then kita tidur tepi sungai lah. Malam ni kita dengar deruan bunyi sungai guys. Deruan sungai. Bilik dia sama je kalau ikutkan. Cuma yang kat sini ada plug point lah. So kita boleh charge telefon. Okay, jom. Saya nak masak Maggi dulu. Korang teman saya masak Maggi. Lepas tu kita alihkan barang apa semua. Jom guys, let's go. Mana Garfu tadi Apa? Garfu. Okay guys, kita masak Maggi. Tak nampak ni, tak ada view, tak ada cahaya. Okay, dah ada lampu. Now kita nak masukkan Maggi kita guys. Panas gila. Apa punya DIY. Tegakkanlah betul-betul. Batu tu dah lah panas. Ni critical thinking. Benda ni je boleh fikir sekarang. Sebenarnya guys, saya dengan kawan-kawan saya ni dah plan dah nak camping apa semua. Tapi itulah, plannya dah bagus dah. Tapi tak bawa barang masing-masing. Saya jangan bawa kolej ni. Nasib baik kolej ada. Kalau tak ada kolej ni, makan Maggi tu, orang kata apa ni, Maggi ni kau pecah-pecahkan dia, lepas tu makan je macam tu. Semua teruk lah perangai kan. Tak tahu nak camping tu, standby lah betul-betul. Letak atas pinggan lah. Tak nak lah dalam plastik nanti. Tuang je lah atas pinggan. Buat 2 pinggan pun boleh sikit-sikit. Macam ni lah guys, bila buat kerja dia tak cukup barang. Nak masak tapi tak cukup barang. Kita orang nak kena masak juga guys. Sebab apa? Dah bunyi hujan. Dia dah, langit tu dah benda terdentum dah tu. Kalau hujan, api ni confirm dah terpadam. Disebab kuali tu, kita kena masak juga. Hujan lah. Alamak, hujan guys. Alamak. Saya punya barang-barang kamera dulu. Aduh, Maggi tak siap. Guys, hujan guys. Guys, hujan. Selamatkan yang wajib-wajib. Maggi. Maggi, telur tak sempat rebus, Wan. Wan, telur tak sempat rebus. Kita ambil ni dulu. Mi dulu guys, mi. Selamatkan mi dulu. Hura lah. Aku tolong habis kan. Let's go. Okay, so settle guys kita punya masak. Jom saya nak alihkan motor. Lepas tu kita kemas-kemas sikit saya punya bag apa semua. And then kita dah boleh pindah chalet kita. Alhamdulillah. Okay, saya punya seluar right. Lepas tu sampah. Lagi sampah ni kita datang balik lah. Bawa macam tu je lah sampah. Yang penting baju ni guys. Macam pasing ke laut je. Dah tak hujan dah. Sekejap je ke hujannya. Mana kunci motor aku? La ilaha illallah akbar. Mana kunci motor saya guys? Saya rasa kan kunci motor saya dalam box lah. Habis tu box belakang dah terkunci. Lah. Saya tolak motor saya lah guys. Apa yang huru-hara sangat ni? Okey. Kita tolak motor untuk kita pergi ke chalet sebelah guys. Motor saya tak boleh on kunci. Box saya rasa dalam box lah kunci. Memang the real huru-hara guys. Macam nak buat lah? Alamak. Alright guys, so hari kedua dah pukul 8 pagi. Kami pun dah nak bergerak balik lah. Semua dah siap motor. Dan ni motor saya. Dan tu lah, jomlah kita kemas-kemas. Dah kemas dah semua. Tinggal pulangkan kunci saja. So kita tutuplah dulu pintu ni. Kita kunci, kita pulangkan balik kunci dia. Tak boleh kunci lah. Gila, hantarlah sama dia. Okay, so saya nak pergi pulangkan kunci dulu dekat reception dekat abang tu. Apa tak nama abang tu kan?
Jom, kita pulangkan dulu guys. Best guys, dia punya ni. Actually semalam dapat tukar chalet. Lepas tu duduk pula sebelah sungai kan. Bila duduk sebelah sungai, kita nak tidur, air sungai dia bunyi tu. Best lah, deruan sungai tu. Lepas tu pagi tadi sumpah sejuk guys, berkabus habis kat sini. Okay, masuk sampai atas. Alright. Kunci. Kita check out lah. Ada orang? Tak ada. Tak ada, kita tinggal je lah. Okay, selesai. Allahu Akbar. Bestnya suasana dia sejuk guys. Hidung saya pun dah tersumbat pagi tadi kan. Semua koyak menggigil guys. Sejuk dia. Selimut pula tak ada. Okay, kita berhenti sekejap. Nak ambil gambar ke? Okay guys, so untuk hari kedua kita baru nak ambil gambar apa semua. Hari pertama tak sempat ambil gambar sebab semua orang dah koyak, penat dengan ride. So hari ni adalah hari kedua. Semua muka ceria-ceria, segar kan. Okay dah tu, jom dah. Tapi sebelum tu motor LC saya ni habis minyak. Saya nak buka box sekejap. Kita ada bawa minyak spare. Kalau tak bawa minyak spare memang tak sampai. Masuk boleh. Nak keluar balik ke pekan utama memang tak sampai lah guys. Beg jatuh. Okay, kita isi minyak dulu. Habis lagi, isi lagi. Kita ada spare satu lagi guys, minyak. So, itulah. Tengoklah siapa minyak yang habis. Saya rasa motor ni satu je sebab spek dia besar. Kita nak singgah Speedmart. Kelem ayam. Lepas tu, kalau kat bawah minyak habis ke, isi minyak. Kita gerak balik. Okay guys, so untuk pagi ni, kita akan ambil gambar. Yang mana semalam tak sempat, dah penat. So nanti kita turun, kita akan cari spot-spot ambil gambar. Semalam banyak cantik-cantik view. So sambil-sambil tu kita vlogging sekarang ni lah kan. Ini tapi tak rata. Sini. Bawah. Oh, nampak kampung dia. Ada kan aku bagi batu. Tak, asal kau bawa batu? Kau jangan bawa balik batu, kau sakit kan? Jangan ambil-ambil. Okay, 1, 2, 3. Tak sengit eh? Tak kira. Tak sengit, okey je. Tengok line tengah ni lah. Motor kau lah kat tengah. Tak, line tengah ni. Kalau kuning menyala, straight lah tu. Okay, dah, jom. Kita teruskan perjalanan kita. Actually guys, saya tak dapat naik lagi sampai atas. So, tak apalah. Saya pun macam malas lah kan. Okay guys, bismillah. Dengan lampu enjin menyala, bateri Shikong, magnet tak recharge. So, perjalanan yang sangat menarik. Sangat menguji minda, mental, fizikal Motor saya ni, aduh, saya dah tak tahu dah. Dah macam-macam dah servis kita buat. Bila kita tukar satu barang, dia akan rosak balik yang satu-satu barang. Kau faham tak? Dah tukar yang sebelah sini, rosak sebelah sini. Dah tukar sebelah sini kan dia ada masalah lain. Masalah bunyi lah apalah. Dan kalau korang tengok motor saya pun lampu enjin dah menyala. So lampu enjin menyala ni daripada sungkai lagi dah menyala. So kita jalan juga. Memang orang kata apa, gamble habis lah kan. Kita tawakal je lah. Dan Alhamdulillah sampai guys. Sampai ke pos Kuala Mu. Dan hari ini kita akan pulang semula ke Bandar Baru Bangi ataupun Putrajaya, berdekatan situlah. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Lupa baca doa dah. Tak apalah, kita cari spot kat depan tu. Sambil-sambil nanti kita baca doa lah guys. Alright guys, so misi kita kali ini cari spot gambar. Lepas tu nanti dah ambil bergambar apa semua, dah sampai ke Speedmart. Saya nak sampaikan ke Speedmart bawah tu untuk kita minta refund balik disebabkan ayam semalam yang busuk. Lepas habis Speedmart tu kita tutup video kita guys. Jadi best lah video ni. Ada macam-macam benda unexpected yang berlaku. Benda yang kita tak jangka tapi dia berlaku. So pelik-pelik je lah kan. Okay, so kita nak cari dulu spot-spot untuk bergambar. Saya rasa ada 3 ataupun 4 spot. Yang tadi dekat chalet tadi tu 1 spot untuk bergambar. Mungkin ada lagi 2-3 tempat lagi lah kita cari. Sekejap kita kena pusing-pusing. By the way guys, malam tadi saya tengok indeks cuaca untuk dekat kawasan ni. Dia punya suhu adalah 20. Dan bila dah subuh tu pukul 6.30 dia dah naik 21. So paling rendah lah suhu dekat sini 20 lah. Sejuk guys, sangat sejuk. Okay, kita sampai kat sini spot semalam yang mana kami bergambar bertiga sahaja. Hari ni ber-5 orang. So kita akan susun-susun balik motor. Penuh batu putih guys. Okay dah, jom.
Satu spot 5 minit je. Kalau lambat, pisang lah kita. Nanti speed mat tutup. Okay guys, spot yang kedua untuk ambil gambar pada pagi ini, pada hari ini. Kita nak cari satu atau dua lagi lah. Untuk apa? Sebagai kenang-kenangan. Sebab bila kita dah sampai satu-satu tempat, agak mustahil lah untuk kita repeat sekali lagi. Sebab apa? Sebab banyak lagi tempat dekat Malaysia ni yang kita perlu habiskan. Kalau satu-satu tempat ni kita pergi banyak kali, 2-3 kali ke, nanti tempat yang lain tu yang sepatut kita dah boleh cover, buat video sebagainya, dah tak tercover lah kan. Jadi gambar lah, gambar yang menjadi bukti, gambar yang menjadi saksi kita pernah datang ke satu-satu tempat. Alright, jom kita cari spot untuk bergambar tempat yang lain pula guys. Semalam guys, kita naik ke main azab lagi. Hari ini kita akan menguji ketahanan ataupun menguji performance brake kita depan dan belakang. Sebab jalan ni nak naik memang naik bukit, tapi bila nak turun, dia turun bukit lah kan. Memang curam guys. Kena hati-hati lah kat jalan ni. Alright guys, so sekarang jam 9.25. Saya target untuk sampai ke Pekan dekat speed mat semalam dalam pukul 11. Paling lambat pun mungkin pukul 11 lah. Kita try target. Sebab apa, daripada speed mat tu kita nak balik lalu highway sahaja. Nak lalu highway pun dah 4 jam lah guys. Daripada Sungai Siput nak ke Bandar Baru Wangi kan, nak masuk KL apa semua dah dekat 4 jam guys. 4 jam lebih sikit lah macam tu. So kita try guys. Disebabkan hari ni kita ramai, 5 orang. So nak kena follow lah semua, kena tunggu. Yo, best lah. Memang shock lah guys. Downhill kan, tengah turun kan, sedap lah. Kalau uphill semalam, motor memang meneran lah motor kan. Nak buat macam mana guys? Korang tengok sendiri guys. Dekat sini boleh ada view cantik kan. Lawa tu, dia punya bukit bukau dia, gunung ganang dia, semat handsome guys. Lawa. So itulah, jomlah kita. Gambar lah yang kat depan tu. Dia dah ambil gambar, kita angkat lah tangan. Sangat refreshing lah bila kita tengok keindahan alam ni, keindahan hijau-hijau, kehijauan kan. Sangat refreshing lah dia punya ni. Segar kepala kita kan. Mata kita pun macam terbeliak tengok kan. Lawa weh. Dekat bumi Malaysia pun ada view macam ni. Alamak, lonak lah. Memang baik lah. Malam tadi hujan. Itu pasal lah dia jadi macam ni. Jalan waktu datang tak ada pun. Awalah, Allahu Akbar. Oh, cantik ni. Wih, lawa weh. Oh, cantik. Semak datang Alright, kita akan berhenti di sini untuk ambil gambar spot yang ketiga, keempat. Oi, cantik mat. 1, 2, 3. Alright, dah jom. Panah boh. Guys, tengok guys, lawanya guys. Nampak view bukit Gunung Ganang. Saya rasa ni gunung ni. Lawa weh. Lembu tu bodoh lembu kejar. Sial. Lembu tu kejar aku. La ilaha illallah, takut aku lah. Tiba-tiba berlari lah semua kan. Alamak, cantik guys view. Lawanya. Okey, kita dah nak sampai dekat area speed mat. Kita akan singgah di speed mat dulu. Memang Aduh, hai. Macam mana nak claim ayam ni? Viralkan je lah. Pukul 1 siap. Tak ada, nak tunggunya pukul 1. Aduh, hai. Dah lah, jom lah. Guys,
Kita dah sampai Speedmart. Tapi Speedmart ni buka pukul 1. Korang tengok lah saya tunjuk kat korang. Muka member koyak je nak claim duit macam mana ni. Korang tengok guys. Sempena hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong 1 hari bulan, waktu operasi cawangan akan berubah pada pukul 1.10. Dia buka je lah kedai macam biasa. Dia buka pukul 1. Apa kena-mengena hari keputeraan Agong dengan buka kedai pukul 1? Aduh, hai pening lah. Dah lah, jom balik. Aku set GPS. Buat hal lah guys. Saya baru nak tutup video. Tapi sebelum tutup video lah kan, alang-alang Speedmart punya ni tak buka. So kita pergi makan dulu lah. Last kita makan. Lepas tu nanti kita akan tutup video. Saya pun tak expect Speedmart tu tutup kan. Kita buat macam mana. Alright guys, so kita akan berhenti makan dekat sini untuk sarapan dan juga mungkin makan tengah hari terus lah. Jam sekarang pun dah 11.46 dan pukul 12 kan. Alang-alang tu kita makan untuk tengah hari terus lah. Boleh masuk dalam ke? Parking dalam? Macam tak boleh parking kat dalam je. Oh boleh. Besar lah tempat dia. Cepet. Geliat-geliat foto. Lauk dia macam mana? Cek meja lu. Lah. Best lauk dia. Okay guys, so kita nak makan nasi kabu lah. Macam syok je. Abang nak pergi? Ha? Bagi satu okay. Kita potong queue lah. Bagi saya ayam 2. Boleh? Yang ni ayam ke tak? Betul, tambah satu lagi dah ada. Tak ada bang? Tak ada. Tight satu lagi. Okay. Telur masin bagi sebiji. 2 lah. Satu, Telur masin dah, bang? 2. Satu Alright. setengah. Lebihkan saya toge boleh ke? Hidup ke kok? Buat video. Hidup ke tu? Ha? Hidup ke? Untuk? Kedai ni konsep macam stall-stall macam ni So, memang nasi kerabu je ke apa? Kat sini ada nasi kerabu, belah dalam pun ada lagi. Oh, kat dalam pun ada lagi. Kari, bakso, roti Oh. tender, nasi ayam penyet. Nasi ayam penyet. Tak boleh. Masak Oh. goreng pun ada. So, tempat makan, meja kat dalam? Dalam dua, tepi sana ada. Oh, tepi lek tu pun ada. Okey, baik. Bawa balik je, Pak. Okey. Bayar sekali. Air order kat mana? Dalam? Oh, okey, baik. Street tak nampak ayuk. Alright, baik. Saya nak extra keropok boleh? Ada tambahan ke? Tak ada. Ni satu lagi, 3. 3 nasi, betul? 3 nasi. Tu saya tanya 3 nasi. 27.5. 36.5 Biasa tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Dia keluar error. Okey, alhamdulillah. Saya tak ada cash ni. Okey, 36.5 Saya sama. Kita makan kat area sini lah. Adult on ni, dewasa sahaja. Nah, kat sini Kau nak order air apa? Air masak? Air kosong kat motor ada, tak boleh. Pergi ambil kat motor aku. Lepas tu ambil monopod. Ambil kamera 360 dalam beg. Siapa jaga? Kau nak order apa? Message je lah aku. Okay guys, so inilah kawasan dia. Araso. Dia macam terapung, tapi dia tak terapung pun. Terapung guys. Bawah-bawah tu ada tong lah kan, terapung lah. So kita nak pergi beli air. Kat mana air? Oh, ada macam-macam lah. Kat sini ada laksa, bakso, roti bakar. Ini apa? Mi kari. Kedai ni berkonsepkan stall. Ni chicken tenders. Lepas tu ada apa lagi guys kat sini? Oh, bakso asam pedas pun tutup. Ni signature Pantai Timur. Ada asam pedas, ada ayam penyet, ada nasi lemak, masak lomak, goreng-goreng. Oh, okey. Ni apa? Uncle Farid Bakery. Alright. So, itulah dia yang ada dekat Araso ni. Dan sekarang kita nak beli air. So, dekat Araso ni, senarai harga minuman. Bang, saya nak teh ais 1. Cawan besar ada? Teh ais 1, Nescafe ais. Apple asam boy ada? Tak ada, air buah tak ada? Bagi saya oren lah. Oren. Fresh oren. Lepas tu, saya nak ais putih. Ais, air. Dah tak nak cawan besar.
Oh, dah sebaik tak jatuh. Pelan-pelan bang. Okey. Bayar kat mana depan Okey baik. Terima kasih bang. $13.5 Ya. Okey dapat. Terima kasih. Ya sama. Kita beli air ada 4. Cut. Kalau jatuh gone. Kena beli sekali lagi. Minta janganlah jatuh. Handsome. Tak ada sudu garfu ke? Ada macam-macam lauk tadi kat sana tapi dia macam tak berkenan lah. Bila saya tak berkenan saya tak nak lah kan. So kita makan nasi kerabu. Saya minta ekstra keropok dan juga ekstra toge. Kenapa Wan tak makan toge? Wan tak makan toge? Wan dia tak boleh telan. Atau boleh makan? Boleh makan. Lepas tu? Kalau aku tak tahu ada toge, aku boleh makan. Oh macam tu? Aku dah nampak toge tu. Dia kata kalau dah nampak toge tu dia tengok. Kalau dalam mie goreng aku boleh makan. Alright guys, so ini adalah tempat ataupun lokasi yang terakhir iaitu Araso Restoran Terapung. Jadi itu sahaja setakat ini sahaja video ride kita ke Pos Kuala Mu, ride dan camping. Dan terima kasih guys kerana menonton sampai habis video saya, Akil Syarudin. By the way, kalau korang belum subscribe saya punya channel, jemput-jemputlah tekan button subscribe, like, share dan sebagainya. Kalau korang ada sebarang cadangan, apa-apa idea sahaja untuk ride seterusnya, dan insyaAllah kita akan buat ride yang activity, ada activity like macam mancing ke, ATV ke kan. Tengoklah nanti ke depannya macam mana. Okay guys, so setakat ini saja. Kami semua pun nak bergerak balik ke Kuala Lumpur dan balik rumah masing-masing lah. Ada yang kat Kajang, ada yang kat Sungai Merap, ada kawan yang duduk dekat area Putrajaya pun ada. So itu saja guys. Terima kasih. Assalamualaikum.